Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita ondui ke R Ryan Spa untuk bekam badan. Sebenarnya dah lama dah nak bekam, cukup setahun kot. Setahun dalam tahun ni untuk bekam yang lepas lah. Bila badan dah start naik macam apa, macam jawab-jawab kecil tu, itu tandanya dah sampailah masa untuk next bekam lah. So hari ni lah kita decide, sebelum ni bekam kat tempat lain, kita cuba untuk bekam dekat tempat lain jugalah. Kita pilih Ryan bekam ni sebab tengok banyak signboard. Itu balik di Kedah ada, di Selangor ni memang banyak lah. So di KL pun ada, katanya lah, rasanya memang ada lah. Dan kita google lah di area Kota Damansara. Dan dah contact apa semua, dah buat appointment pukul 12. So sekarang 11.45, ada lebih kurang 15 minit lagi untuk kita sampai ke Ryan Spa bekam. Okay, tak tahu kat mana. Rasanya macam dekat dengan Uptown Kota Damansara, tapi kat situ dia tulis Destrain tu jauh sikit pada tu. Dia bagi live location je lah. Sebab nak tanya lebih-lebih tu dah ada live location, kita follow je lah live yang dia bagi tu. Tengok saya macam mana. Dan dalam conversation WhatsApp tu, Tuan tanyalah dia punya package yang dia ada. Selain daripada bekam apa semua, dia ada bekam kering. Maksudnya bekam kering tu bekam angin kot. Itu adalah bekam darah, bekam sunnah. Aku pilih bekam sunnah lah. Berapa poin tak ingat, lepas tengok lah. 15 poin ke untuk separuh badan. Dia ada full badan dan juga dia ada apa, cryptopraktik apa benda tu yang jenis patah tengkuk apa semua kan. Pasal juga dekat dia punya package tu. Package untuk wanita pun ada, urutan badan. Lepas tu naik seri wajah, bekam migrain apa semua lah. Kita tengoklah lagi macam mana. Sebab tak pernah lagi, selalunya try di kedai-kedai kampung ni lah untuk bekam-bekam ni kan. Sebab biasalah orang kampung yang selalu buat benda-benda macam ni. Sekarang dia dah komersialkan, dijadikan sebagai satu perniagaan yang moden. Dibuat rumah kedai, dibuat dalam shopping mall apa semua kan. Kita tengoklah lagi. Nak cakap lebih-lebih pun kita pun tak pernah nak pergi lagi, tak pernah sampai lagi kat tempat ni. Bekam ni memang setiap tahun, kalau ikutkan 6 bulan sekali kalau tak salah lah yang disarankan. Boleh aku buat setahun sekali. Dulu katai-katai badan masa aku balik kampung tu, so ada orang suruh try bekam. Katai yang mengenyut tau, mengenyut badan dia jadi, yelah umur pun dah lanjut, makin menua ni macam-macam lah. So bila bekam lepas tu dah tak katai badan dah, dia elok balik mungkin lah. Sebab kita ni lelaki tak buang darah tu kan, darah potong dalam badan. Tu pandangan aku lah, bukannya pandangan doktor-doktor apa semua. So terus bekam, and then lepas pada tu okey. Kemudian dia naik, lepas berlama pada tu lah, dah lama tak bekam apa semua, dia naik macam jerawat ataupun bisui yang ada macam ayam bisa nanuk kecil-kecil dekat belakang badan. So dekat apa, dekat lengan ni, dekat ketiak ni kan. So dia try bekam pula. So kita bekam pula, alhamdulillah. Lepas pada tu tak ada masalah tu. Lepas tu dia main balik, selepas nak cukup setahun tu dia main balik lah. Dia naik macam apa, bisui tak ada mata ni, sakit lah kat belakang ni. Lepas tu kita bekam, alhamdulillah lega lah lepas tu. Dan sekarang ni dia nak mula balik lah dengan katai. So kita nak cuba bekam balik lah untuk membuang darah-darah kotor yang ada dalam badan, yang tak boleh dikeluarkan secara semula jadi kan. So kita cubalah buat apa yang disarankan dan dibuat pun, dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW juga lah. So kita cubalah kaedah-kaedah yang disarankan, yang tak menyalahi etika perubatan. So, kita pilih tempat yang agak moden dan dijamin lah. Sebab dia banyak franchise ataupun kedai-kedai Ryan ni di seluruh Malaysia yang aku tahulah. Apa boleh search lah dalam Google Ryan Spa. So banyak lah untuk dia daripada bekam, dia buat lagi lah benda-benda lain.
yang seperti yang terserang, tapi dia main dia adalah bekam. Bekam pun bagi benda dua, bekam angin, bekam darah dan sebagainya. Nak tahu lebih lanjut tu, kena tanya ataupun jumpa sini lah orang yang berkenaan dengan bekam ni. Cuma yang kita tahu ialah adalah sunnah dan nak mengeluarkan darah-darah kotor dalam badan kita ni. Let's go geng. So, sekarang kita dah masuk ke bilik bekam. Dan yang best, bilik ni ada katil, ada sofa, so kami duduk kat sini. Yang buat aku sekarang kan tidur atas sofa. Dan boleh agak okey lah, lebih kurang berapa saya tadi 20 bujang. Dan kita akan tunggu bekam-bekam untuk datang ke sini untuk bekam. Okay, alright. Okay. Dalam keadaan aku tengah merah sekarang ni, dia dah buat bekam angin dan tak nak gerak lah. Dan kebetulan ada lubang dekat muka ni, cekat kot ni. Dia dah urut dulu apa semua. So lepas 5 minit lah, lepas 5 minit dia akan datang pula untuk buat bekam darah. So sekarang bekam angin dulu, sebelum tu dia urut dulu untuk melancarkan darah apa semua. Dan kita sambung lagi. Payah nak sembang kat ni, right?